Mari ramai-ramai kita spot bag founder kepada tudung Farida. Dia juga adalah model dia sebenarnya. Tudung Farida ni daripada zaman mak saya. Zaman mak saya juga. Aku dah adik ke? Allah minta dijauhkan ya Allah. Ya Allah, jangan. Ini jangan. Dijauhkan ya Allah. Yang lain tak apa, ini jangan. Cuba pas tengok bag Mawar Karim. Yang pertama. Oh, ni foundernya lah. Foundernya. I see. Saya tahu brandnya. Oh, wow. Ini adalah saddle Dior in medium tak silap saya. So yang ni harga dia tak mahal sangat dan dia yang menguntungkan saya. Saya suka. Harga dia dekat RM19,500 sahaja. She is very humble. Dia terbalik kan bag tu. Tak tunjuk pun logo. Kalau diterbalikkan, tahu nak tengok macam mana? Nampak tak? Itu sains Rabi. Kamu mungkin tak faham. Kamu mungkin tak nampak apa yang saya nampak lagi. Bos kelakar gila. Ya. Nak gaji. Sumpah bos kelakar gila. Bos paling kelakar sekali. Dah, ikut. Sama kerja. Jom, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, klik link dekat bio. Jangan lupa follow. Tengok. Bag yang kedua. Wild West. Wow, ini adalah Hermes Evelyn. Hermes Evelyn ni pernah ada dekat kita, tapi kita tak dapat banyak sangat. Tapi kita ada beberapa and we manage to sell all lah. Satu je kita return balik pada customer. Alhamdulillah, yang ini harga dia tak mahal sangat. Harga dia dalam RM23,000 sahaja. Kenapa bag ni mahal, Rabi? Sebab Hermes dia masukkan list ni juga antara nak dapat must buy bag untuk you pergi ke Birkin macam tu lah. Lebih kurang antara ni macam tu lah. Lebih kurang yang saya dengar. Kalau nak ke Birkin, dia ada few of list of bag yang you dia tak adalah list, tapi dia macam ni. Dia tidak ada specific list atau specific amount. Lagi-lagi yang CEO of Hermes pun baru keluarkan statement kan. Tapi kita pun faham lah, the pattern has been created macam tu. Mana-mana saya tanya pun, kalau katakanlah saya jumpa 10 orang yang dah ada good profile dengan Hermes, dia mesti ada ni juga, beli butik juga. So saya assume macam tu lah. Maybe mungkin orang lain tidak. So kedua-dua pasang handbag Mawar Karim, harga dia dekat almost RM55,000 sahaja. Tapi terus terang saya cakap, saya tak rasa ini saja bag yang dia ada. Of course. Confirm tidak 100%. And korang tak habis stok lagi maksudnya? Stok cuma saja. So kamu ada banyak masa untuk stok Rabi Saya pun tak ada kerja bos. Oh. Dia mesti naik gaji tadi. Saya banyak gila kerja. Ni saya cakap bila kat rumah habis office hour saya buat kerja. So maknanya kamu tidur satu hari 2 jam 3 jam lah? Tidur. Tak tidur? Berapa hari dah? Daripada saya start kerja kat Eko. Dah 4 tahun kamu tak tidur? 4 tahun dah tak tidur. Uish. Kadang-kadang saya lag sekejap. Oh, kadang-kadang? Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan konsign item anda dengan kami. Cepat, klik link di bio sekarang.